Kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia, pada hari ini kita akan sambung kembali bermuzakarah di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala yang meninggal pada tahun 505 Hijrah. Jadi kalau tak silap ada masuk dalam masjid tu dah selesai dah kan? Selesai dah. Berapa kali masuk masjid dah. Kita berhenti tahu mana sebab saya buka surat lain. Kita sampai tang hendaklah kau bahagikan masamu tu tidak? Apa? Ha? Apabila? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kita ni masuk dah kan? Ada selepas terbit matahari sampai ke waktu gelincir matahari. Ni tak baca lagi kan? Ha? Di atas hari. Azan baca dah azan. Azan dah kan? Pasal sampai azan. Ya. Betul dah. Apabila imam meletakkan betul ihram, mereka kita ambil yang sebelum tu sikit. Apabila kau mendengar azan. Dia dah tu. Okey. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darain amin ya rabbal alamin. Apabila engkau mendengar azan sedangkan engkau di dalam keadaan sembahyang, maka sempurnakanlah sembahyangmu, kemudian jawablah azan seperti susunannya yang termaklum tadi. Kata Imam Ghazali, kalau tengah azan kita tengah sembahyang, jadi adakah kita ni kena jawab azan sewaktu dalam sembahyang ataupun jawab azan setelah sembahyang? Jadi kata Imam Ghazali yang paling afdal sekali, dan inilah dalam pandangan dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kalau tengah azan kita tengah sembahyang, jadi yang paling afdal jangan jawab azan dalam sembahyang, ganggu sembahyang kita. Jadi jawab azan ni tak wajib, sembahyang tu wajib. Jadi di dalam pendapat Imam Ghazali berbetulan dalam mazhab kita juga, ialah bahawasanya kalau tengah sembahyang maka habiskan sembahyang dulu baru jawab azan. Dan masalah ini juga samalah sekiranya kita duduk dalam satu kawasan ada dengar banyak azan. Macam kalau kita duduk di Yaman di Tarim tu, satu kawasan Tarim tu ada 360 masjid. Kalau kata baru ni pi Sabah apa ni minggu lepas, pi Sabah ke Kundasang dengan kota Kinabalu. Di kota Kinabalu ni di Putatan nama tempat dia. Di Putatan ni dia satu kawasan banyak masjid. Dia semua di kawasan tepi laut. Kalau kata masjid kawasan Putatan tu, kalau kata azan 3, 4, 5 masjid akan dengar dan bersahut-sahutan, dia dekat-dekat di Putatan. Jadi sama je lah masalah dia. Kalau dia berkata, kalau kita dengar di masjid A duduk tengah azan maghrib, masjid B duduk azan tapi masjid B mula lewat sikit, masjid C mula lewat sikit, D lewat sikit, kita jawab azan mana dulu? Kita duduk di dalam rumah, belah kanan azan, depan azan, belakang azan. Hukumnya sama dengan sembahyang. Yang paling afdal ulama kata, tunggu habis semua azan dulu kita jawab. Dia ada banyak pendapat. Cuma tunggu semua habis dulu pun kita jawab. Jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu asyhadu la ilaha illallah, lepas tu sampai habis cara kita nak jawab azan. Cuma masa saya dah bahaskan bulan lepas mengenai bab hukum hakam azan kan? Tak ada lagi. Dah bahas dah hukum hakam azan. Azan tu untuk orang lelaki, bukan untuk orang perempuan. Qomat tu untuk orang perempuan. Dan tak boleh perempuan nak melakukan azan. Dia ada hukum hakam dia. Saya dah cerita lah. Cuma kita kena ingat bahawasanya azan ni, dia bukan tujuan dia untuk sembahyang semata-mata. Dah bagi tahu dah. Azan bukan tujuan untuk melakukan solat semata-mata. Disebutkan dalam kitab, antara yang sunat dan afdal untuk kita melakukan azan antara sewaktu kebakaran.
Manakala kalau rumah tu terbakar tu, kita disunatkan melakukan azan. Dan dalam kitab Syarah Al-Azkar Imam Nawawi, dia sebutkan antaranya dia kata yang kedua, sekiranya berlaku banjir. Betul-betulan yang kita cerita ni. Sekiranya berlaku banjir yang sangat besar, maka laungkanlah azan. Sebab itulah musibah ataupun malapetaka yang berlaku, bila mana-mana berlaku di tempat kita, yang kita saksikan malapetaka dan bala itu berlaku, jangan lupa tinggal azan. Dan memang ulama kata azan tu antara benda yang mustajab untuk nak memberhentikan bala dan malapetaka. Kita nak sebut apa? Kalau datang bala depan kita, kita nak sebut Alhamdulillah, kita kan sebut Masya Allah, kita nak sebut Na'udzubillah. Na'udzubillah sebab kita nak menjauhkan apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi apa kita nak jawab? Ulama kata azan. Maka dengan azan itu insya-Allah dengan izin Allah Ta'ala boleh memberhentikan malapetaka dan secara khususnya banjir. Jadi kita pun tahu sahabat-sahabat kita masih lagi dalam keadaan terkandas di dalam banjir, khususnya di wilayah Aceh kan. Sahabat-sahabat kita pun ada yang masih belajar di Yaman, di Mesir, yang tak ada terputus hubungan dengan keluarga dah seminggu 2 minggu pun ada. Kita tak tahu, ibu ayah tak tahu kat mana, ada. Jadi dan mereka ni kalau kata wafat dikira sebagai wafat sebagai syahid lah. Wafatlah sebagai syahid. Mati dalam kebakaran atau dalam banjir, kita panggil seperti wafat dalam gempa bumi dan tsunami macam tu lah. Yang ni kira bah yang paling terbesar setelah tsunami ya lah. Tsunami tu tahun 2004. Lepas tsunami tu tak ada sangat berlaku yang kita dengar di Aceh, melainkan yang ni yang paling besar sekali berlaku di Aceh. Jadi azan ni antara tujuannya untuk solat, untuk kebakaran, untuk banjir. Kemudian dalam kitab pun sebut antaranya lagi, sekiranya nak dijauhkan daripada binatang-binatang buah, kena azan. Kalau kita pergi hutan, pergi mana-mana, jumpa harimau, jumpa singa, jumpa bab satu, kita disunatkan untuk melakukan azan. Melakukan azan. Disebutkan dalam kitab, orang yang azan sewaktu binatang buah ada, dengan izin Allah Ta'ala binatang tu akan kejauh kita. Walaupun ada ular senduk ke, ular nak patuk kita ke, maka kita lakukan azan. Sebab tu ulama kata, jangan panggil nama siapa-siapa. Hatta mai singa ke, mai harimau ke, hang sebut mana-mana nama pun tak jadi. Sebut nama PM ke, sebut nama YB ke tak jadi. PM tolong tak jadi. Hatta sebut nama wali-wali Allah Ta'ala pun tak. Maka ulama kata laungkan azan sewaktu di hadapan kita ada binatang-binatang yang binatang yang buas. Tapi dia pun kata jangan kita duk laungkan azan kalau kita ni kena ketik dengan semut. Kena ketik dengan semut pun nak jadi kepala. Ada kena semut api. Allahu Akbar dia tarik. Tak boleh, tak kena lagu tu. Ataupun ulat gonggok main rumah lipah main rumah darah. Tu binatang tu bukan binatang berbisa, bukan binatang yang buah. No, di sini binatang yang buah, yang berbisa. Ustaz, saya takut tengok lipah. Takut tu tak berbisa, takut tu kita yang takut kat binatang tu. Takut tengok apa nama ulat. Pacak ketik masuk kaki sakit. Azan, suatu kampung azan. Untuk yang disunatkan azan untuk binatang yang buas dan binatang yang ada bisa sahaja. Bukan semua binatang boleh nak azan. Banyak cerita dah lah daripada kalangan wali-wali dan ulama-ulama sewaktu di hadapan dia ada singa, ada harimau, dia lakukan azan, binatang tersebut tidak memilih dia untuk nak makan ataupun nak kejar dia lah. Anjing. Kalau nyemai duduk depan kita, sunat ada nak azan? Tengok dulu. Dalam kitab ni, anjing ada banyak. Dalam kitab, anjing ni ada banyak jenis dalam kuahkan fiqh. Satu, anjing peliharaan. Peliharaan ni anjing jinak. Kerja dia nak buru. Ataupun nak tangkap pencuri, nak main rumah, tak anjing. Ini berlaku pada zaman-zaman dahulu dan negara-negara Arab. Termasuk dalam mazhab Imam Malik. Boleh nak belah anjing, tak ada masalah. Mazhab Syafi'i tak boleh lah. Yang kedua, kalbun aqur, anjing yang tepi-tepi jalan, anjing yang usuk-usuk, anjing yang comot, anjing kurak. Mana dia ada tu? Kalbun aqur panggil. Anjing kurak ni dia dalam kategori anjing yang mana kita perlu jauhkan. Kalau dia kacau kita, sunat kita bunuh dia.
Jadi banyaklah anjing. Banyak-banyak anjing mana masuk syurga? Tahu tak? Banyak-banyak anjing mana masuk syurga? Ni sebut dalam kitab ni. Dalam Quran pun sebut. Banyak-banyak anjing mana masuk syurga? Tahu tak? Anjing Ashabul Kahfi. Yang dia lah tu. Betul lah tu. Disebutkan dalam kitab. Mana-mana binatang yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan binatang tersebut, sifat dia yang mulia, binatang tu akan masuk dalam syurga. Orang beritahu kepada kita, urusan syurga neraka ni, adakah manusia sahaja akan masuk dalam syurga neraka, ataupun binatang-binatang, malaikat, jin akan masuk dalam syurga neraka di akhirat nanti. Akhirat nanti, bukan manusia yang kena cabut nyawa. Akhirat nanti, jin pun akan dicabut nyawa oleh malaikat apa cabut nyawa ni? Malaikat? Michael. Malaikat Israel. Malaikat Israel bukan cabut nyawa manusia ya. Nyawa jin dan nyawa malaikat pun dicabut. Sehingga disebutkan dalam kitab, antara malaikat yang terakhir dicabut nyawa malaikat apa? Malaikat Israfil. Dia ni sebab tiup sangkakala. Dia tiup sangkakala. Dia last sekali akan dicabut nyawa oleh malaikat Israel. Tu. Cuma adakah binatang-binatang ni dia masuk syurga ke neraka? Dengan makna kata di syurga tu hanya manusia saja ke? Tak. Di syurga boleh jadi ada manusia, boleh jadi ada jin dan binatang. Binatang apa masuk dalam syurga? Maka ulama kata, binatang yang disebutkan dalam Al-Quran, yang mempunyai sifat yang mulia, yang membantu agama Nabi dan Anbiya, binatang tu yang masuk dalam syurga. Antaranya apa? Ada 10 binatang masuk dalam syurga. Pertama, binatang masuk dalam syurga ialah anjing Nabi apa? Anjing Ashabul Kahfi. Anjing Ashabul Kahfi ini diberikan nama sebagai Qitmir. Nama ini nama Qitmir. Yang kedua disebutkan ialah labah-labah dan burung merpati. Apa labah-labah dan burung merpati ini? Labah-labah dan merpati yang menutupi gua. Gua mana? Batu Kef. Gua Kelam. Gua Kelam anjing. Gua Sur. Cerdik dah tu. Boleh jawab jelas cerdik. Gua Sur. Lepas tu Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar sembunyi kat Gua Sur. Siapa yang bantu Nabi? Binatang tu, burung merpati tu dengan labah-labah tu masuk dalam syurga. Antaranya lagi binatang apa masuk dalam syurga? Burung gang. Burung kakak tua. Burung apa? Burung pipik. Burung azab. Azazil pula dah. Burung ababil. Burung ababil sebut dalam Al-Quran, sebut dalam Al-Quran. Dia yang pergi tolong nak bantu tentera Raja Abrah yang bawa gajah tu. Selagi apa? Nak pergi hancurkan Kaabah, main burung apa? Ababil. Main daripada syurga. Burung tu ada di syurga. Banyak lagi lah, tak habis kita buat binatang. Saya pergi Sabah baru ni, duduk orang kampung di Sabah, dia tak sama macam orang Semenanjung. Orang Sabah ni, rupa-rupanya ramai orang Semenanjung duduk kat sana. Ramai daripada Kelantan dan Utara. Yang saya jumpa tu duduk 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun duduk di sana. Memang zaman-zaman dulu tu dikata zaman siapa? Zaman Tun Mustafa tu di Sabah. Dialah yang pergi cari orang-orang Semenanjung pun bawa pergi ke pedalaman sambil-sambil nak berdakwah. Saya jumpa seorang di Kundasang. Hidup ni dia orang Sidang. Orang Sidang kanan. Anak murid Syekh Abdullah Fahim. Oh, yang mereka tua lah. Umur 84 tahun. Nama dia Ustaz Mat Sa'ad. Ustaz Mat Sa'ad ni umur 84 tahun memang terkenal. Di kawasan Kundasang, Kota Kinabalu, kalau sebut kata guru tu Ustaz Mat Sa'ad. Saya pun pergi bawa kereta, pergi jauh kat perjalanannya ke Ranau. Di tempat dia di Ranau, atas pada Kundasang. Rupanya Ustaz Mat Sa'ad ni dia orang Sidang. Dia mengaji di pondok Tok Haji Ahmad bin Husin, pondok Kok Senar tu di Palawatah. Pengarang kita, ayah dia pengarang kita Hidayatul Subian. Kalau pernah mengaji lah. Pengarang kita ada Subian tu, Ustaz Mat Sa'ad ni pergi mengaji dulu. Dia mengaji situ, dia ada jumpa dengan anak-anak Tok Kenali. Tok Kenali tak dah. Kemudian dia duduk dengan Syekh Abdullah Fahim. Dia cerita, Syekh Abdullah Fahim ni tuan dia taklah gemuk sangat, tua kecil. Dia pernah kena tepuk dengan Syekh Abdullah Fahim. Azamakallah kena doa.
Jadi dia cerita kata zaman itu tahun 1970 tu dia dah pergi dihantar untuk nak di pedalaman. Dia kata 2025 pun Sabah tu masih punya hutan. Aku pergi 1970 tu tak ada apa dia kata. Bab satu rimau gajah semua dah. Tapi hebat. Orang tua-tua lama-lama sebenarnya dia hantar dia semua, masya-Allah semua. Hebat. Dia mengislamkan ribuan orang di Ranau. Masuk Islam tangan dia. Dia pun bukan jadi kita TikTok. Saat-saat seorang masuk Islam TikTok, oh hebat. Tak syarat satu orang masuk Islam nak kena TikTok ribu orang masuk Islam. Dia duk beki tangan orang patah, duk berubat orang kena rasuk sihir. Dia orang paling alim sekali, hebat. Jadi kita pergi duk Sabah tengok orang-orang utara, Kedah, Pening, Kelantan kira memang ramai. Pergi sana tu kira saya ni duk berarti cakap Sabah. Duk bah-bah belakang. Bah tu dia. Saya kata bah di kat sebenarnya duk banjir lah ni. Tapi Sabah duk bah juga, banjir juga. Kau ke sana bah, duk bah juga. Betul? Habis ceramah kat masjid tu, 30 orang tahu. Tak payah duk cakap Sabah tak apa. Saya orang Baling. Kau tu orang Sungai Petani. Tu orang Sidam. Loh. Apa tu ceramah balu kena tu bunyi Bali terus. Ada pengalaman duduk di sana kan. Jadi apa nama keadaan di Sabah tu tak sama dengan Semenanjung lah. Kita duduk di sana tu rupa-rupa orang Sabah ni. Memang betul kalau kita tak bagi duit dia tak mai. Bukan nak kata apa. Memang kena bagi duit pun nak mai. Satu kampung tu berapa banyak kopiah songkok lah. 3 kali songkok, 3 kali murtad. Kristian nak mai bagi duit banyak. Kita mai ngucap saya bagi duit sikit, keluar Kristian mai masuk murtad balik. Dia kata nak dakwah orang Sabah ni memang kita kena bagi banyak, bukan nak terima banyak. Banyak lagi pedalaman-pedalaman teruk sana. Yang kena naik naik sungai, turun jalan sejam 2 jam banyak ada lagi. Sabah besar pada sebenarnya ni. Tapi di Sabah ni berkata rupanya tak syarat nama Islam dia Islam. Tak syarat nama Kristian dia tu Kristian. Nama Michael orang Islam. Ada. Kawan tu nama Abdul Karim. Loh, tapi Kristian nama Abdul Karim. Kita penipu apa? Pengalaman duduk di sana ramai lagi. Dan mufti-mufti Sabah kebanyakan daripada utara kita. Datuk Ismail Abbas Allah yarham. Orang mana? Orang Kedah kita. Antara mufti dulu Tuan Guru Haji Ahmad, panggil Tok Haji Ahmad Putih di Tuaran, orang Pulau Pinang. Orang kita juga hantar suami sana. Dihantar ke sana lah. Kita ni orang kalau bagi manfaat tak pi mana pun jadi belakang. Duduk Semenanjung boleh berdakwah juga, duduk sana berdakwah juga. Masuk Islam lagi ramai. InsyaAllah. Duduk mana dah? Tukar cerita Sabah lah. Jadi bawa-bawa lah. Azan tadi. Azan tadi maksudnya sunat azan untuk banjir. Azan untuk kebakaran. Azan untuk apa lagi sebut tadi? Apa nama disebutkan juga disunatkan azan untuk bintang-bintang buah. Bintang-bintang buah. Nampak lipas janganlah duk azan. Melukuk orang. Dan disunatkan azan untuk bayi yang baru lahir. Cuma kita kena fahamlah azan dalam syariat dalam mazhab Imam Syafi'i, azan ada yang waktu disunat untuk kuatkan suara dan tak disunatkan kuatkan suara. Azan yang disunatkan untuk melaungkan dan menguatkan suara ni masa bila? Pertama masa nak sembahyang. Sembahyang kena angkat suara. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada, tak jadi. Kena tukar untuk bilal. Suara slow. Kena kuat suara. Tapi bila ada mikrofon tak apa lah, jangan nak kuat sangat. Sama naik dengan mikrofon pecah pekau. Usah tak apa lah. Tak pekau tak apa. Taklah khairi ada lega. Kemudian disunatkan melaungkan azan dengan suara yang kuat ni ialah waktu bila? Waktu malapetaka tu lah. Waktu banjir, waktu kebakaran kena melaungkan azan dengan suara yang kuat. Masuk kebakaran tu faham. Jangan duk bakar sampah duk azan. Bakar sampah duk azan. Allahu Akbar. Pada apa tadi? Api kecil lah. Allahu Akbar. Dah. Kebakaran yang besar disunatkan lakukan azan. Dan tidak disunatkan mengangkat suara sewaktu azan ketika mana? Ketika bayi baru lahir. Jangan buat pasal cari speaker. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tepi telinga anak pekak anak tu tadi. Azan ada yang disunatkan dilaungkan suara dengan suara yang kuat.
dan tidak disunatkan. Antara tidak disunatkan sewaktu nak azan di telinga kanak-kanak yang baru lahir. Baik. Apabila imam mula takbiratul ihram dalam sembahyang fardu subuh, maka jangan engkau melakukan sesuatu kecuali mengikut perbuatannya sahaja, dan sembahyanglah engkau seperti yang akan diterangkan kaifiat dan adab-adabnya sekejap lagi. Apabila engkau selesai sembahyang, maka baca olehmu Allahumma salli ala Muhammad. Okey, di sini kita dah bahaskan masa disunatkan untuk menambah lafaz Sayyidina Muhammad. Walaupun datang hadis Nabi ataupun warid daripada percakapan Nabi, Nabi menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad, sunat untuk umat Nabi tambah Sayyidina. Sunat kan? Nabi tak sebut awal Nabi tambah. Ni bidah dah payah. Tak semua benda Nabi tak buat itu bidah. Bila kita buat lah. Tak semua benda Nabi tinggal. Kalau kita buat benda tu haram. Saya dah sebut banyak kali dah kan. Mana ulama kata kaedah Nabi yang Nabi buat saja kita kena buat. Yang Nabi tak buat kita tak boleh buat. Siapa kata? Tak ada ulama sebut lagu tu. Kalau jenuh. Kalau Nabi buat kita kena buat. Orang lagi boleh nikah lebih 4, 5, 6. Orang lagi kena mayang witir kali tinggal sebab Nabi tak boleh tinggal witir. Dan Nabi tak buat, hang tak boleh buat sebab Nabi tak buat. Siapa kata? Itu bukan kaedah. Berapa banyak Nabi tak buat tapi disyariatkan untuk buat. Banyak. Baik. Sunat tambah Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat dan salam ke atas ahli keluarga baginda. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyana rabbana bisalam wa adkhilna darakas salam. Ataupun wariklana jannata darakas salam, sama ya. Tabarak tara ya dzal jalali wal ikram. Ataupun tabarak rabbana. Boleh juga. Ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbiyal aliyil a'la, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyul la yamut, biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian tambah lepas mayang lagi, la ilaha illallah ahlun ni'ami wal fadli wal thana al hasan, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahudin walau karihal kafirun. Selepas ini hendaklah engkau membaca doa yang singkat tetapi penuh makna, iaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa doa dia? Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kulli ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqadin. Sampai habislah. Boleh baca sendiri lah dia punya terjemahan doa dia. Banyak doa ni Imam Ghazali tak baca doa. Kemudian dalam engkau baca doa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah kepada anak-anak Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Doa Nabi ajak pada Siti Fatimah. Bulan ni bulan Siti Fatimah lah. Untuk muslimat-muslimat kita kena tahu juga bulan-bulan yang ada kaitan dengan tokoh-tokoh wanita-wanita yang hebat kena tahu. Bulan ni bulan Sayyidatina Fatimah. Kenapa bulan ni bulan Sayyidatina Fatimah? Kerana apa? Kerana bulan inilah bulan kelahiran Sayyidatina Fatimah. Lahir bila? Bulan apa? Bulan 12 ke? Tak ada lagi daripada ni bulan 12. Kita dah ikut orang kafir tu lah. Bulan berapa? Bulan 1, bulan 2. Dok kau hijrah berapa? Tak tahu ni. Dok tak tahu dia tu. Kami di Yaman ni tadi ni, dia terbelik. Orang Yaman ni, kok masih tak ingat mana? Kok hijrah memang dia akan ingat. Confirm dia akan ingat. Hatta sekolah-sekolah madrasah pun berjalan dengan sistem hijrah. Cuti pun ikut hijrah. Cuti bila? Bulan 12? Tak tahu bulan 12 dah. Cuti bulan Syakban, Ramadan. Sama macam pondok-pondok kita. Pondok-pondok di sini pun cuti bila? Dia ambil cuti tarikh hijrah. Ramadan cuti. Syawal, tengah Syawal dia buka balik. Tapi duduk di Yaman ni tarikh ni, tahulah juga Masihi tu berapa bulan. Tapi hijrah tu dia confirm akan ingat. Raya 1 Syawal, betul ya? Kita tu dia ingat. Rejak bila rejak?
Isra Mi'raj berapa darjah? Ha. Ha? 27 ke 17? Ha. Ha, 27 darjah Isra Mi'raj. Nuzul Quran bila? Ha? Ha, masih ingat nah? 17 Ramadan berbetulan dengan perang Padang. Kena ingat paling kurang ingat sikit-sikit tak apa. Tak syarat ingat belakang. Tarikh kebesaran Islam tu kena ingat lah. Tarikh persedi tu you suami boleh duk ingat, duk kira 70 tahun 70 lilin ku tak. Ha? Tarikh maklum duk ingat, Pak Long duk ingat. Oh, tarikh lahir Nabi tak ingat plan. Tarikh Nabi anak Nabi lahir apa tak ingat, tak boleh. Anak Nabi SAW lahir bila? Disebutkan 20 Jamadil Akhir. Nah, 20 Jamadil Akhir ni bulan dia ada Jamadil Akhir. Sebab tu kalau kita tengok di luar-luar tempat, waktu bulan ni bulan banyak daurah baca kitab Sayyidah Fatimah saja. Ha, berkaitan dengan dia. Sebab perempuan memang ikut Nabi, memang kita semua ikut Nabi, tapi secara khusus perempuan dalam bab perempuan dia kena ikut apa? Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah. Boleh tak perempuan pakai serban? Tak jadi pakai serban. Memang aku ikut Nabi. Tak jadi pakai serban. Pakai tudung. Tudung macam mana? Cara tudung Sayyidah Fatimah macam mana? Cara tutup aurat sahabiah perempuan macam mana? Contoh lah. Cara masak. Kalau di Yaman dulu di Tarim ni, setiap tahun dia akan buat pertandingan memasak seperti masakan isteri-isteri Nabi. Ha, tu memang bahasa Inggeris dia kata rare. Rare tu apa? Rare ni macam mana? Rare tu kira apa lah? Ha? Barang lama. Rare ke barang lama? Rare kira special lah. Kira special. Tak ada ke tempat lain. Hanya ada di situ. Menggunakan barang-barang dapur alat masak yang zaman-zaman dulu. Kayunya, makanan, tepung dia apa semua. Cara masakan seperti dimasak oleh isteri-isteri Nabi SAW. Kitab tandingan masak, McD, chicken rice, pizza, ya baga. Kurma, alergi kurma. Kurma, alergi kismis, alergi madu tak mau makan, alergi belakang. Payah. Makanan sunnah alergi. Sahabat Nabi SAW ni, seorang sahabat Nabi ni, dia tak mau makan buah labu dan tak pernah makan buah labu, tapi tiba-tiba waktu dia tengok Nabi makan buah labu, terus dia jadi makan buah labu walaupun dia tak suka, dia tukar tu sifat. Tu kita ikut Nabi SAW. Dan ada salah seorang sahabat, ada salah seorang ulama pula, dia tak makan buah temikai. Tahu temikai? Buah timun Cina. Orang Kelantan panggil orang timun Cina. Kan timun lain, timun Cina lain. Buah temikai. Dia kata, ya Habib, diterima. Kenapa kamu tak makan buah temikai? Bahasa Arab panggil bitih. Bitih ni buah temikai. Ataupun nama lainnya hab-hab. Boleh ngaji bahasa Arab sikit pun tak apa lah ni. Habuan tu. Hab-hab. Jangan kemah balik tadi. Nak apa? Nak hab-hab satu. Dia balik. Sekali lagi pergi kedai minta hab-hab. Dia kata hab-hab. Ngap-ngap dia pergi lagi. Jadi Pak cerita pasal temikai tadi lah. Lupa dah. Suka lah. Lupa dah. Habib tu. Kenapa dia tak makan buah temikai? Sebab dia kata, nak ikut sunnah Nabi, siapa tak makan buah temikai? Pelik. Sekarang nak ikut sunnah Nabi, dia makan buah temikai. Sebab zaman Nabi ada temikai. Cuma dia tak makan buah temikai. Sebab dia kata, aku tak tahu kaifiat cara Nabi makan macam mana. Nabi makan telan biji ke tak telan biji? Tak tahu tu. Jadi aku tak makan sebab takut kalau aku makan tapi tak ikut cara Nabi makan. Jadi aku tak makan langsung. Sampai tahu lagu tu. Kita kau dah makan, kulit-kulit pun makan. Dan nak cerita sunnah Nabi ni, orang nak beramal sunnah Nabi, kadang dia beramal yang sungguh. Tak nak pilih-pilih. Ni orang hidang makan, aku tak makan ni. Hidang makan, tak suka. Kita ni ada, kalau orang hidang makan, suka ke tak suka, jamah. Kalau orang rasa hati. Bak tak suka tu, tak ada sampai masuk buat. Tapi kalau betul-betul alergik, bagi tahu lah. Saya tak boleh makan ni, kalau makan tak lagi, muka saya lagi jadi hak harga warna hijau. Tak apa lah. Kita tak faham, tak apa lah. Bak makan ni, semua orang ada berbeza. Cita rasa. Nabi pun ada perbezaan. Macam Nabi dia tak makan, biar orang doktor tak. Sahabat makan. Tapi kalau sebahagian dah orang hidangkan, kita makan, ambil sikit-sikit apa yang ada. Tak makanan pula tadi buat binatang. Banyak iklan masuk. Kita sama doa Sayyidah Fatimah lah. Bulan Sayyidah Fatimah ni. Kalau boleh
baca-baca sikit kisah-kisah Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ni antara anak yang paling Nabi sayang dan muka dia paling mirip dengan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah. Orang yang mirip muka dengan Nabi ni tak ramai lah. Zaman sahabat ada dalam beberapa orang, antara Sayyidah Fatimah. Yang kedua Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni walaupun dia sepupu Nabi dan dia agak mirip dengan Nabi, tubuh bentuk badannya. Sebab tu waktu Nabi hijrah keluar dengan Sayyidina Abu Bakar tu kan, daripada Mekah nak pergi ke Madinah, siapa yang ganti tempat tidur Nabi? Sayyidina Ali. Sebab apa? Bila Sayyidina Ali tu ulama bahas. Sampai tahap tu ulama kaji-kaji ribat keluar banyak kitab ni. Lah kali dapat tahu tubuh bentuk Sayyidina Ali macam Nabi Muhammad. Bila dia tidur di atas ridak kelambu, ridak selimut warna hijau, tubuh bentuk macam tubuh bentuk Nabi. Jadi penjahat dan mai dia dah usah tu memang Nabi. Nabi dah keluar awal. Lain tarik-tarik selimut, Allah salah orang. Nampak? Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali. Yang kedua, Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Apa Ja'far At-Tayyar? Ja'far bin Abdul Muttalib. Jadi Sayyidina Ja'far ni pak menakan Nabi. Kalau Ja'far At-Tayyar, dia terlibat dalam peperangan di Mu'tah. Mu'tah kat mana? Kat Jordan. Banyak cerita At-Tayyar tu ialah apa? Berterbangan. Sayyidina Ja'far berterbangan kerana sewaktu perang dia pegang panji, tangan dia potong belah kanan. Panji jatuh, dia sambut belah kiri. Kena potong belah kiri, dia sambut, dia peluk macam tu. Dua tangan dia potong, kena potong. Lalu dia dibunuh. Maka Nabi dapat tahu Sayyidina Ja'far pak menakan Nabi ni mati syahid di Jordan. Kedua-dua tangan putih. Maka Nabi dapat ilham daripada Allah Ta'ala. Ini Ja'far At-Tayyar. Dia digantikan dengan dua sayap daripada syurga. Di syurga nanti dia akan berterbangan dengan sayap. Untuk Ja'far At-Tayyar. Kita buat terbang lah dah. Doa Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Apa doa dia? Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram La ilaha illa anta birahmatika astaghith. Kita macam dalam kitab-kitab macam ni kan. Walaupun kita mungkin tak baca di luar, bila ada peluang dalam majlis macam ni kita baca okeylah. Sebab ulama kata paling kurang hadis ke doa yang Nabi sebut kita baca sekali semua hidup tak apa dah. Semua hidup sekali tak apa dah. Tak baca kita dengar pun tak apa dah. Kita nak baca ni ambil kitab depan sejadah pakai ada dah. Lepas main bakit tu. Jadi ambil peluang kita baca sikit lah. Paling-paling kita dengar anak-anak kita. La ilaha illa anta birahmatika astaghith wa min adabika astajir. La takilna ila nafsi tarfata ain. Wa aslih li sya'ni kullahu bima aslahta bihi ibadika salihin. Allahumma ini doa yang mana pula ni? Ini doa Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Doa Nabi Isa. Nabi Isa hidup lagi kan? Meninggal dah. Nabi Isa hidup lagi. Ada sebagian Nabi masih hidup, ada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa hidup lagi sikit nah. Cuma Nabi Isa dia akan naik ke atas langit. Duduk langit yang keempat, dia akan turun di akhir zaman. Akhir zaman dia akan turun. Bila akhir zaman? Lah ni kira akhir zaman lah. Cuma bila turun? Wallahu a'lam soal Tuhan. Jangan duk kalut nak cari. Sibuk nak cari bila turun, bila hari apa turun macam mana. Dia turun tak turun pun kita tak ada kaitan. Adakah dia turun kita masuk syurga? Tak juga. Kita turun dia turun kita duk mengikut Dajjal. Siapa lah. Zaman lah macam-macam. Sungguh sangat. Bila Madinah keluar duk rasa 7 tahun duk rasa tapi tak kena. Duk rasa Madinah keluar ni. Tahun ni banjir besar ni. Tak keluar ni. Tak. Saya saja je tu. Maksud dia tahun depan pilih ni. Jangan duk fikirlah bila nak keluar Nabi Isa, Imam Mahdi, Dajjal. Ngaji lah. Ngaji ni apa ramai. Keluar kata keluar tu bukan urusan kita. Ya'juj Ma'juj mana yo? Saya beli tiket nak pergi cari Ya'juj Ma'juj. Loh, saya cari tiket saya Ya'juj Ma'juj bawa. Ya'juj Ma'juj dalam kitab Riyadhus Salihin. Syarah Riyadhus Salihin menyebutkan dibahaskan oleh Tok Guru kami lah Habib Abdullah Ba'amud di Madinah. Dia kata ada riwayat Ya'juj dan Ma'juj ni berada di antara gunung ganang di kawasan Tantan. Mana yang bunyi Tantan dia berada gunung ganang tu. Di kawasan Tibet tu lah. Apa nama Tantan sikit-sikit belakang ni tu lah. Ada gunung ganang, ada riwayat sahaja. Dulu pergi lagi ziarah ke negara Tan daripada kampung Simpok tu dia beli tiket. Menyelusuri ziarah Ya'juj dan Ma'juj tu dia. Doa Nabi Isa nah. Isa binti Maryam. Nabi Isa antara makhluk dan hamba Allah Ta'ala daripada kalangan manusia yang tidak ada ayah seperti Nabi Adam. Selain daripada maka semua
semua dilahirkan dengan ayah. Nabi Isa dan Nabi Adam lahir tanpa ayah. Nabi Adam lahirkan dengan ciptaan Allah daripada 7 tanah liat, dan Nabi Isa lahir daripada ibu dia Sayyidatina Maryam binti Imran. Jadi surah Ali Imran tu atuk Nabi Isa lah. Surah Ali Imran tu, nah. Atuk Nabi Isa. Baik. Doa Nabi Isa apa? Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu wa la amliku naf'a ma arju wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairi wa asbahtu apa ni? Bisa tak jelas. Murtahinan tu. Bukan martahinan lah. Sini dia martahinan tak. Wa asbahtu murtahinan bi amali fala faqira ifqara minni ilaika wala ghani igna minka anni. Allahumma la tushmit bi aduwi wala tasu' bi sadiqi wala taj'al musibati fi dini wala taj'al dunya akbar hammi wala mablagha ilmi wala tusallit alayya bi dhanbi man la yarhamuni. Kemudian setelah itu hendaklah engkau berdoa dengan apa saja doa yang engkau dikehendaki daripada segala doa yang masyhur, dan hendaklah engkau hafal doa yang telah kami tuliskan di dalam fasal Ad-Dawat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Okey. Jadi kita ni kata, setelah kita baca doa-doa yang sebutkan tadi tu, penggalan kita ni kata, doalah apa yang kamu nak doa dengan doa yang masyhur-masyhur. Apa doa yang masyhur? Ulama kata, doa yang paling afdal sekali doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 3 doa ni. Tiga doa ni merangkumi semua doa yang kita nak doa. Jangan tinggal doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini akan kebaikan. Tak ada. Kalau Tuhan bagi kebaikan di dunia, semua kita dapat. Laksanakan hutang tu kebaikan juga di dunia. Istiqamah dalam amalan, itu kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan dalam akhirat kami bagi juga kebaikan. Masuk ke syurga tu dan seumpamanya. Yang ketiga ni penting tak? Waqina azabannar. Jauhkan kami daripada azab-azab api neraka. Kau ada orang minta masuk pergi neraka? Tak ada. Ya Allah, aku banyak dosa masuk dalam neraka. Tak ada. Betul. Bagilah diteruk macam mana dia pun takut dengan neraka. Orang tanya pada kita, syaitan dan iblis dicipta daripada apa? Syaitan dan iblis daripada api. Dan orang tanya kepada kita, kalau syaitan dan iblis dicipta daripada api, kenapa dia akan masuk ke dalam neraka sedangkan neraka pun daripada api? Tak sakit lah itu. Dia api juga. Kita api, dia mau api. Tak sakit. Macam mana nak jawab? Ada orang tanya. Syaitan daripada api, iblis daripada api. Dan dia masuk ke dalam neraka, memang dia akan masuk ke dalam neraka. Walaupun sama jenis, sifat sakit tu daripada Tuhan. Tak sama, walaupun api. Jadi jangan kita kata syaitan api masuk ke neraka, besok lah masuk balik tempat dia, sama-sama jenis. Tak. Tak sama. Api neraka tak sama. Walaupun syaitan iblis tu dicipta daripada api. Kalau tak faham lagi, tu sawah padi tu ada tanah liat tak? Ambil tanah liat, pung balik muka. Nama apa? Nama apa? Ali. Tak apa nama Ali. Abdullah. Abdullah. Pum balik muka Abdullah. Sakit tak? Sakit. Loh, awak nak sakit. Hang kan dicipta daripada tanah. Tak ialah. Ku ambil tanah belikan sakit tak sakit. Tu perumpamaannya. Saya cerita tadi jauh sikit ni paling dekat. Kita daripada tanah dilahirkan, diciptakan. Tidak, keturunan tanah. Kita keturunan tanah. Dah, keturunan Nabi Adam lah. Tapi asal cipta daripada tanah. Tapi tanah sama tanah. Kalau balik sakit, sama juga cipta macam syaitan. Dia pun daripada api. Tapi disiksa api neraka, sakit dia lagu kita terima. Yang kita duduk dengar. Lah ni, kalau baling, apa nama, tanah liat tu, sakit. Itu sifat yang kita nak kita supaya kita faham. Sebab orang kata, ada juga orang berfikiran lagu tu. Syaitan masuk neraka, iblis tak sakit sebab sama-sama api. Dah, siapa kata. Dan hendaklah engkau bahagikan masamu dari selepas sembahyang subuh tadi
sampai kepada masa terbit matahari kepada 4 bahagian. Oh, ni penting ni. Inilah sunnah Nabi SAW dan amalan Imam Ghazali dan ulama-ulama kita. Setelah subuh sampai ke waktu isyraq, waktu duha, kalau boleh buat 4 perkara ni. Jangan buat perkara yang kelima. Kelima tu tidur. Jangan tidur lepas subuh. Inilah amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW dan amalan tok nenek kita. Saya tak cerita tok nenek ni sebab generasi depan ni semuanya tok nenek kita. Yang lebih biasa tidur ni ialah budak-budak muda zaman lah. Mereka mak ayah kita pun mereka dah diajar oleh atuk nenek memang tak tidur lepas subuh. Dia ada kerja dia nak buat. Kalau tak ada kerja, dia sibuk-sibuk cari kerja. Dia pun tak mau je lepas subuh. Jadi nak kita ni kata, setelah subuh sampai waktu isyraq atau waktu duha, paling kurang buat 4 perkara ni kena ada. Yang pertama, berdoa. Doa lepas mayang. Kedua, berzikir dan bertasbih. Dan hendaklah engkau bilangkan zikirmu itu dengan seutah tasbih. Nabi Muhammad pakai tasbih tak? Saja nak tanya. Nabi Muhammad ada tasbih tak? Kalau ada tasbih, di mana tasbih Nabi Muhammad? Ada tasbih tak? Kalau Nabi Muhammad ada pakai tasbih, tunjukkan gambar tasbih Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tak pakai tasbih, kita nak pakai tasbih ni kira boleh dah kan? Oh, tanya. Nak jawab kena? Kena jawab juga lah, nak kena mengaji. Kata Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Maki, hafizallahu ta'ala, Syekh Nuruddin ni ada kalah satu kitab. Hadiah mengenai bab tasbih. Pertama, kena faham tujuan berzikir untuk apa? Tujuan berzikir adalah untuk kita ingat pada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Seperti tujuan kita nak pergi mana? Pergi Kuala Lumpur untuk silaturahim. Itu tujuan kita nak pergi Kuala Lumpur nak silaturahim. Masalah lah ni yang nak cerita lah ni. Nak pergi Kuala Lumpur tu naik apa? Nak zikir ni Allah Ta'ala guna apa? Tu cerita dah. Aku guna 4 share. Cepat sikit. Tak apa, aku gatih tekar. Naik geret. Tak apa. Geret naik geret sampai ke rumah, sampai ke lumpur. Aku naik kapal terbang, aku naik kereta api. Sampai. Tapi tujuan aku nak apa? Aku nak pergi Kuala Lumpur nak silaturahim adik-beradik keluarga aku. Aku nak zikir pada Allah Ta'ala ni. Aku nak guna apa? Guna jari ke? Guna tasbih? Boleh belakang. Yang penting Nabi ajar kita zikir pada Allah Ta'ala. Nabi bagi tahu subhanallah 33 kali. Nabi bagi tahu alhamdulillah 33 kali. Nabi bagi tahu Allahu akbar 33 kali. Cukup. Nak guna tangan ke? Nak guna rambut hang ke? Nak guna apa guna? Cuma tasbih ni sendiri Nabi guna tak? Okey, ulama bahaskan pula. Nabi ada tasbih tapi bukan macam kita. Para sahabat ada tasbih tapi bukan macam kita. Antaranya Sayyidina Abu Hurairah, dia ada tasbih dia. Tasbih dia apa? Ulama ada banyak riwayat. Abu Hurairah ni kadang dia ambil batu-batu dikumpul, dia cukupkan dalam beberapa batu tu, dia akan kira sebelum tidak. Ada sahabat lain dia guna biji kurma. Biji kurma tu dia makan kurma, biji dia tak buang, dia simpan. Ada satu biji, setiap malam dia akan kira. Biji dia tu, tapi bukanlah buat macam benar zaman dulu, benar tepuk-tepuk. Sama kegunaan tasbih tu untuk apa? Untuk zikir pada Allah Ta'ala agar bilangan itu tidak salah. Tapi sebagian guna tangan pun tak apa, tak ada masalah. Masalah lah ni, orang dah tak zikir. Zikir pun dah waktu tu mahu orang pakai tasbih. Waktu zaman lah kan guna, zaman tok-tok dulu guna apa? Yang bersiuk. Tak, yang macam pramugari ke airport dah guna apa tu. Yang besar-besar, tak. Kita dulu main yang tok wan kita, bukan nak zikir pun, duk kira suka. Dia sampai 4 digit dekat dulu. Tak. Zaman dulu. Lah ni dia moden sikit kan. Zaman yang guna digital. Tak ada masalah. Guna api. Yang penting tujuan kita supaya tak salah dalam berzikir. Mungkin kita ada ambil amalan selawat 100 kali. Kadang guna tangan nanti bertukar, tak ingat. Lah kita bukannya muda selamanya, tua juga tak ingat. 50, 60. Mak! Anak bagi. Loh, bilang lah. Ini guna benda tu. Tak ada masalah. Kalau orang tak boleh, sebab apa tak boleh? Masalah lah ni, sebab saya, baru ni saya pergi Madinah. Saya pun keluar tasbih nak fikir. Kan nak kata apa ni. Dia mai jumpa kita. Kata, kamu dah buat apa ni? Saya kata, duk zikir lah. Kenapa guna ni? Ni apa ni? Saya kata, tasbih. Tak boleh kata, mana? Nabi mana guna tasbih? Buat benda yang baru dalam agama. Sudah, kata macam mana nak jawab agama ni? Bukan orang Arab, orang Melayu kita.
Orang Arab tak apa. Orang kita mengaji sana. Ya. Masuk live dah. Jadi kena cerita juga dah. Benda tu berlaku tak kena sengat. Kalau kita duduk Madinah pakai tasbih murah. Nabi tak buat, kita buat pergi buat. Lepas tu dia kek kat Lim pula. Zaman lah orang ni nak jual agama. Jual tasbih harga mahal. Bukan nak sikit nak jual-jual. Dia fikir waktu pula lah. Apa lah. Lepas ni kita jual butir kurma bagi dia makan. Butir kurma. Ada ulama' di Yaman tu nama Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Yang lama lah dekat 4-5 tahun lah. Dia makan satu hari kurma, 500 biji kurma dia makan. Ataupun 1000 biji kurma dia makan. Memang banyak makan. Dan setiap kali dia makan biji kurma tu dia simpan untuk dia qadha. Banyak mana dia makan waktu siang, malam dia akan sembahyang tahajud. Tarik 500 kali 500 biji kurma pun makan. 500 rakaat dia sembahyang. Nak cerita hak tu, bukan kita yang awal. Kita ni yang awal tu tidak. Oh, makan banyak, kita makan banyak. Tu ambil yang belakang-belakang. Belakang-belakang tu sembahyang tu, ambil hak itu. Berdoa. Kedua, berzikir dan bertasbih. Hendaklah engkau bilangkan zikirmu dengan seutas tasbih. Mana kata ini tambahan daripada Imam Ghazali lah. Kalau boleh ada tasbih. Maksud tasbih di sini, ada tasbih ni, kalau boleh tasbih tu yang bukan plastik tu kalau boleh lebih afdal lah. Sebab kalau kita guna kayu ni sifat dia hidup. Jadi kita bila kita berzikir ni dia lain sikit. Kita menzouk dia kelebihan lain. Bukan kita tak boleh dengan plastik, tak ada masalah. Cuma kalau boleh ada juga tasbih kayu lah. Macam kayu lah. Kita tanya ahli kayu lah. Ras munggah ke, kayu zaitun ke, kayu oat ke, kayu kokor ke, ikut pi lah. Semua ni ada kelebihan masing-masing. Tanya ahli kayu lah. Yang tasbih ni ada 12 lah kayu dia ni. Dicampur. Tanya ahli kayu, dia pun lebih pakar lah. Sebagian tasbih tu dia tak sebagian benda untuk masuk hutan, tentang takut dia ada kelebihan-kelebihan lah. Bid'ah pula dah lagi. Nabi tak buat. Ayah nak jawab. Dia tak jawab takut orang tak faham. Menjawab ni tak apa, kita cerita lah. Kita cerita kot cara mengaji lagu ni supaya faham. Masalah apa tu? Bukan dia berzikir. Jadi lepas subuh ni kalau boleh ada wirid khusus lah. Ada wirid khusus. Tak apa lah. Carilah amalan macam mana. Ada wiridul latif Imam Al-Haddad. Ada maksurat. Kita ada sekolah-sekolah mendengar ada maksurat. Tak apa. Yang penting istiqamah kita ada amalan bacaan kita. Macam orang kampung-kampung, tok nenek kita bukan ada amalan sangat. Tapi dia istiqamah. Kata subhanallah 100. Tak apa lah istiqamah. La ilaha illallah 1100 ke. Tapi kita elok dah lepas subuh tu. Biasa kita orang kamu macam ya kafi, ya latif pun semua tu kan. Penting tak tu. Budak-budak lah kan dia pun tak tahu sangat. Dia pun setakat habis la ilaha illallah tu doa. Jadi kalau boleh kita lepas subuh tu baca sikit lah. Wirid yang memang dibiasakan baca yang panjang tu. Kalau tak kalau kerja lah. Kalau Tok Iman kalau kata yang tak ada kerja sangat baca lah. Wirid lepas subuh ni dia panjang berbanding wirid lepas maghrib, lepas isyak. Sebab maghrib isyak ni kan lepas maghrib ada kuliah. Ataupun lepas isyak orang bukan nak balik dah. Jadi subuh ni dia agak panjang. Macam mana lah? Yang ketiga, membaca Al-Quran. Lepas subuh aja baca Quran. Paling bila gua baca Yasin. Jadi di antara lepas subuh sampai terbit matahari ni dengan malaikat isyraq ataupun duha, jangan tidur. Ada aja amalan yang kita kena buat. Tapi kalau mak-mak kita, nenek-nenek kita ni lepas subuh tu lepas video ni sikit, depa kerja apa? Masak sarapan. Tapi kalau kampung kami dulu ni tuai getah, makan getah. Sebelum pagi siap-siap lah. Ada yang kalau jual-jual ni, kalau yang menjual memang tak tidur. Nasi lemak. Dulu sempatlah tolong untuk nenek kita dulu tu pi malam-malam. Tak tidur malam-malam dia siap sedia lah. 2 pisang, surat khabar. Zaman dulu kan surat khabar. Lama-lama surat khabar payah. Surat khabar, 2 pisang. Lepas tu buat sampai sotong, sampai kami lihat lah RM1, RM50 lah tu. RM2 tu kira mahal. RM50 dia dapat. Pagi-pagi tu lepas subuh ikut nenek tok kita pergi kedai dah buka gerai apa semua. Memang tak tidur lepas subuh. Baca Quran, bacalah Quran. Setakat-setakat kita mampu kan buat amalan tu biar boleh. Dah Ustaz, saya sibuk kerja subuh pukul 6, 6.30 kerja pukul 7.30. Tak dia tak syarat pun kita kena duduk setempat. Duduk pergi mana duduk tu. Doa zikir wirid lah. Yang keempat, bertafakur.
Bertafakur ni macam mana? Bertafakur ni adalah duduk diam, berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertafakur, duduk dalam diam. Bertafakur ni dia berfikir. Mana kata berfikir mengenai Allah, bukan mengenai zat-zat Allah Taala. Dengan masuk mana kata kekuasaan Allah Taala, bertafakur, berzikir macam itulah. Kita tafakur sampai tidur. Tidur, buka mata lah. Ada jenis orang mulai tak tinggal, subuh tinggal. Letih yang mulai bagi subuh tak ada lah. Tu berlaku pada zaman-zaman kita sekolah menengah tu. Sekolah menengah tu kadang abang-abang ni dia panggil bukan lagi, dia panggil tamrin. Tamrin ni biasa tamrin. Habis dia mulai tahajud, wiri, zikir apa semua, duduk belakang masjid, tak kepala tidak. Kepala lah, lepas bagi dah lah. Dia mulai sejam 2 jam, subuh lupa. Baik, sikit lagi. Maka hendaklah engkau memikirkan betapa banyak dosa-dosa dan ketaksiranmu. Ketaksiran ni kelalaian, kecuaian. Di dalam berbuat ibadat terhadap Tuhanmu, dan engkau fikirkan pula betapa engkau berani mendedahkan dirimu menghadapi siksaan Tuhanmu yang pedih dan kemukaannya yang sangat besar. Hujan. Sikit ya. Dan hendaklah pula engkau fikirkan susunan waktumu dengan menentukan wirid yang akan engkau baca di sepanjang hari nanti, supaya engkau dapat menyempurnakan wirid-wirid yang luput dari sebab ketaksiranmu. Dan hendaklah engkau fikirkan bagaimana engkau boleh menjaga diri di sepanjang hari. Dan hendaklah pula engkau berniat untuk membuat sebarang kebaikan kepada orang-orang Islam. Dia kata kita kena boleh ada wirid khusus yang kita kena ada. Macam kita di Yaman, lepas subuh baca Yasin, ada nama wiridul latif. Kemudian kalau lepas asar jangan tinggal surah Waqiah. Biasa amalan kita. Waqiah jangan tinggal lepas asar, Hizbul Bahar. Kemudian lepas maghrib kita baca Rati Al-Haddad, bacalah apa nama surah-surah yang ada, pilihan-pilihan. Malam yang tinggal baca Al-Mu dan seumpamanya lah. Kalau boleh jadikan amalan dan rutin kita. Baguslah kalau kita di Penang ke di Kedah, kita memang amalan dah jadi amalan kan. Lepas main baca Al-Mu. Baca Al-Mu. Dan hendaklah pula engkau fikirkan susunan waktu. Okey. Fikirkan bagaimana engkau boleh menjaga diri di sepanjang hari. Dan hendaklah pula engkau berniat untuk membuat sebarang kebaikan kepada orang Islam. Dan hendaklah engkau berazam bahawa engkau di sepanjang hari nanti tidak akan membuat sesuatu kecuali hanya taat kepada Allah. Dan hendaklah engkau niatkan membuat ketaatan yang termampu engkau membuatnya. Dan hendaklah engkau pilih yang terlebih afdal di antara segala ketaatan. Dan hendaklah engkau fikirkan dengan teliti bagaimana cara mempersiapkan kemudahan pelaksanaan ketaatan tersebut. Dan jangan lupa engkau memikirkan bahawa ajalmu itu sangat dekat kepadamu. Dan bahawa kematian itu bila-bila masa boleh datang memutuskan segala rancanganmu. Dan bahawa kematian itu di luar daripada ikhtiarmu. Ni penting. Dengan makna kata, banyak-banyak benda kita bolehlah nak atok, tapi bab mati, bagilah orang paling alim sekali ke, orang kaya mana ke, presiden ke, YB ke, PM ke, agung ke, sultan ke, siapa boleh tanggung ajal? Kalau dia boleh tangguh ajal, 1 juta ringgit pun kita nak bagi. Tak ada. Tak ada siapa boleh tangguhkan ajal. Tuhan kata kun fayakun, jadi. Semua benda kita boleh lagi. Nak kona-kona, bab mati tak ada. Bab mati tak ada. Tuhan akan bangkitkan seseorang seperti mana dia mati. Kalau dia mati dalam pengajian ilmu, dia akan pergi dalam keadaan macam tu. Kalau mati dalam keadaan sujud semayang, macam itulah. Dengan mana kata, apa kaedah dalam bahasa Arab dia, dalam hadis Nabi? Innal a'mal bil khawatim, antaranya. Sesungguhnya amal itu dihitungkan dengan pengakhiran kita. Kita tak tahu ni ahli syurga ke neraka. Tapi, kita boleh tahu dia itu salah satu daripada penduduk syurga dengan cara dia mati. Tidak tidur je. Dan perempuan-perempuan lah tidak. Untuk kualiti. Balik sekolah. Dan dalam kau pilih yang terlebih afdal di antara segala ketaatan, dan dalam kau fikirkan dengan teliti bagaimana tu ajal.
Okey, dan bahawa kematian itu bila-bila masa boleh datang memutuskan segala rancanganmu, dan bahawa kematian itu di luar daripada ikhtiarmu. Dan engkau fikirkan juga betapa besarnya kerugian dan penyesalan bagi seseorang yang tidak membuat persiapan untuk matinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita sambung nanti muka surat 61 nah. Bab tasbih dan zikir, dia bagi kepada 10 bahagian. Wallahu ta'ala alam bisawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad iftah babi rahmatillah ala ma fi amillah salatan wa salaman daiman bidawmi mulkillah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innahu babukal a'zam wa siratukal akwam wa la tariqa illa minal bab wa la dukhul illa biwasitatihi ya wahhab. يا وهب أدخلنا بعلك بهذا الباب وشارفنا بكشف الحجاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.